Ada banyak cara ya untuk kita meningkatkan cara berfikir kita lebih analytical. Hari ini Pak Su nak kongsikan 4 ataupun 5 cara. Yang pertama, untuk membolehkan kita berfikir secara analytical, kita kena pecahkan masalah yang besar ataupun maklumat-maklumat yang besar kepada bahagian yang lebih kecil supaya kita dapat meneliti dengan lebih mendalam dengan lebih terperinci lagi. Misalnya kalau kita kata kereta susah nak start, kita pecah-pecahkanlah. Mungkin sebab bateri, mungkin sebab minyak, mungkin sebab contact point, mungkin sebab plug dan mungkin sebab apa lagi. Jadi kita pecah-pecahkan. Yang kedua, kita boleh gunakan soalan 5W1H 5W What? Misalnya ada konflik berlaku Apa yang berlaku? Konflik besar, konflik rumah tangga bila berlaku? Di mana mengapa berlaku? Mengapa berlaku konflik rumah tangga Kemudian di mana berlaku? Kemudian apa lagi siapa terlibat ataupun who siapa terlibat dalam konflik tu. Jadi kita boleh pecah-pecahkan jugalah dengan menggunakan soalan 5W dan kita tambah lagi satu H. Bagaimana ia boleh berlaku? Ini membolehkan kita lebih analytical dalam menganalisa suatu masalah ataupun maklumat. Yang ketiga, bezakan fakta, pendapat dan emosi Bezakan fakta, pendapat dan emosi Orang yang analytical ini dia tidak menafikan emosi tetapi dia menolak untuk dipengaruhi oleh emosi. Jadi pendapat adalah sesuatu yang boleh jadi betul, boleh jadi salah Manakala fakta adalah sesuatu yang telah dibuktikan sebagai benar. Ada datanya, ada dalilnya, ada nasnya, ada statistiknya Jadi bila kita nak menjadi analytical, kita kena mengutamakan fakta bukanlah tak boleh emosi. Sikit-sikit tu boleh juga. Okey. Kemudian yang keempat, banding dan bezakan Banding dan bezakan. Apakah persamaan? Apakah perbezaan? Apakah kelebihan-kelebihan? Apakah kekurangan? Misalnya kalau kita nak bandingkan membeli rumah dan menyewa rumah So kita bezakan, bandingkan. Jadi kita akan dapat maklumat-maklumat yang lebih detail, lebih terperinci sebelum kita boleh buat sesuatu keputusan ataupun rumusan. Okey. Jumpa lagi. Terima kasih.